Terengganu buat hal lagi. Hal yang orang lain tak berani buat di tengah-tengah negara berdepan krisis kepercayaan, skandal tanah dan kerakusan kapitalis merampas hak rakyat. Terengganu sekali lagi muncul sebagai negeri yang membela marhen dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Alhamdulillah, Sidadung Terengganu berakhir kejutan besar. Sebanyak 40,977 lot tanah diluluskan untuk rakyat biasa. Bukan untuk kroni, bukan untuk tokey besar, tapi untuk anak watan. Daripada jumlah itu, 30,701 adalah lot tanah kediaman. 10,206 lot untuk tanah pertanian. Negeri lain sibuk tambah kondominium mewah, Terengganu tambah tapak kehidupan rakyat. Tio yang paling banyak, 8,364 lot. Diikuti Kemamang 7,997 lot. Dungun 7,817, Marang 6,542, Hulu Terengganu 4,204, Besuk 3,853, Kuala Nerus 1,181 dan Kuala Terengganu 1,019. Ini semua diluluskan sejak Mei 2018 sehingga Februari 2025 yang ditadbir oleh Kerajaan PAS di Terengganu. Bukan setakat cakap, tapi dibuktikan dengan angka dan tindakan. Dan juga bangun semula apa yang pernah dirampas oleh kerajaan. Terengganu juga telah memulangkan 7,721 lot tanah tekilan, iaitu tanah rakyat yang pernah dirampas oleh Kerajaan Barisan Nasional terdahulu. 6,303 lot tanah itu adalah tapak rumah, 1,418 adalah tanah pertanian. Negeri lain buat tak tahu, Terengganu berbetulkan semula sejarah yang dikhianati. Negeri lain konon maju dan membangun seperti Pulau Pinang dan Melaka langsung tak ada enakme Rizab Melayu, tak ada 1 inci pun tanah yang dilindungi untuk Melayu di sana. Sebaliknya, Kelantan pegang rekod tertinggi tanah Rizab Melayu, 1,361,114 hektar, Perak 993,391 hektar, Kedah 800,942 hektar, Johor 561,802 hektar, Terengganu 2,378 hektar Rizal rasmi, tapi tanah pegang Melayu mencencah hampir 400,357 hektar, lebih 400,000 hektar tanah kekal milik Melayu Islam. Wajah terakhirnya tanah Melayu yang belum diluturkan oleh arus liberal dan kerakusan kapitalis. Tanah dan rumah hidup bermaruah. Bukan sekadar terdapat tanah, kerajaan juga buka tanah kerajaan untuk projek rumah mampu milik RAM. Tanah ada, rumah pun ada. Harga mampu milik, status halal dan sah. Stop it. Get some help. Sah. Anak muda tak perlu jadi hamba hutang 35 tahun untuk memiliki bumbung sendiri. Here it comes. Almost there. Ini negeri yang jaga rakyat, bukan negeri yang jaga okey. Dalam diam, Terengganu buat kerja. Yang lain sibuk lobby projek, sibuk jual tanah, sibuk kompromi dengan kapitalis. Terengganu bukan negeri slogan, ini negeri solusi. Siapa yang menumpan di tanah Melayu tapi tak sedar, dia hanya menumpan ibarat diberi betis nak peha. Upama kadut naik junjung seperti Belanda mendapat tanah. Tebakan bertitik ini. Terima kasih kerana setia bersama kami Tarbiyah Backpackers dan kita jumpa lagi di next video akan datang.